Aunty ajar macam mana nak kira untuk capai tahap simpanan dipertingkat. Tak perlu kalkulator gedabak ni. No, mess ini Aunty ajar. Keluarkan telefon, buka app KWSP iAccount, pergi ke tab simpanan dan pilih kira simpanan dan isikan info yang diminta. Macam ni. Kita isi bahagian bila nak bersara, gaji sekarang, anggapan kenaikan gaji tu, lepas tu bonus dan kadar dividen. Enter dan tada! Dah siap! Sekarang you boleh imaginekan simpanan you dekat tahap mana bersara nanti. Jadi tunggu apa lagi? Kalau nak reach target tu cepat-cepat and ada duit lebih, jangan lupa jom tambah dengan caruman sukarela KWSP. Tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama untuk simpan baik-baik, okey? Barulah slay.